Soalan dari Encik Faiz, emas 999.9 berat 0.01 gram yang dijual di TikTok berbaloi tak kita beli? Laku tak kalau hendak digadai? Baiklah, salah satu kriteria untuk memilih emas pelaburan adalah harga emas yang rendah. Bermakna jika anda ingin bandingkan harga emas, anda perlu bandingkan harga per gram emas tersebut. Emas 0.1 gram, anda perlu darabkan dengan 10 untuk dapatkan 1 gram. Emas 0.01 gram darab dengan 100 dan emas 0.001 gram, anda perlu darab dengan 1000 untuk dapatkan 1 gram. Bermakna, jika emas 0.01 gram yang dijual dengan harga RM44 di TikTok Shop, harga per gram emas tersebut adalah M44 darab 100 keping, bersamaan dengan 1 gram RM4,400. Jika anda bandingkan harga emas di Public Gold hari ini hanya RM680 per gram, ini 10 kali ganda lebih murah. Untuk pembeli emas 0.01, mereka terpaksa menunggu harga emas melebihi RM4,400 per gram. Walaupun Public Gold adalah pengilang dan mampu untuk mengeluarkan emas sekecil 0.01 gram, dengan rasa bertanggungjawab, Public Gold hanya menghasilkan emas yang ada nilai untuk dijual semula, bukan saja di cawangan Public Gold, tetapi di mana-mana kedai emas seluruh dunia. Risiko membeli emas 0.1 gram bukan sahaja harga per gram yang sangat mahal, tetapi ianya juga sangat susah untuk dijual balik dan untuk dibajak. Di Public Gold, pendaftaran ahli dan penyimpan emas dalam akaun Gap adalah percuma saja, tak ada sebarang charge tersembunyi. Anda boleh isi beg biru sign up bawah ini untuk saya guide daftar akaun emas Public Gold dan saya akan bimbing anda nabung emas dengan kaedah yang betul dan menguntungkan.